Surah yang kana dilikut apabila le katanya kana lam jara katanya harta yang haram. Sedangkan le katanya ingin bertaubat. Cara jigiban, cara yang pertama hartanya taturi po maka tayak kembalikan kepada po. Liu ingat-ingat dumna ka harta gop yang ka pernah tanya cok. Menyahanali po asli na waris liu kembalikan kepada waris. Mana taturi le cukup le ka. Bagian le katanya korupsi. Tacok atau orang ramai, ho dah nak kembalikan lo. Dan padung tapo hai dah ingat le. Nya mi rencana untuk bertaubat jalan keluar ji bahawa dumna harta orang lain yang kata cok ta pergunakan bak tempat-tempat umum. Tajuk ke melasah, tajuk ke masjid, tajuk ke pesantren, tajuk ke urang gasir. Jut adanya. Nyan barulah gedanya daripada dosa dah. Tapi selama hana tajuknya, selama harta orang lainnya nak tajang katanya dia dalam sampai dosa. Tengok dia dosa. Tak pajuh makanan nanti tempat gop dosa. Sampai mati katanya pakai lam le keturunan kita nya dalam kuburan tanya na saham. Ile siksaannya nilai gara-gara anak katanya nak kenubah ada katanya tapi kenubah barang yang haram. Maka berat katanya sangat ganjurkan ya segolom mati katanya ya bekna harta gop yang tak kubah ke anak cu katanya tobat katanya.